Tentu Tak lah. Guys, Assalamualaikum, selamat petang. Kita bertemu lagi di video terbaru Ijat Calon So sekarang ni kita on the way ke lokasi Mahas. Itu rumah terkunci, ada mangsa dekat dalam tu. So jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Oh, macam mana nak naik ya? Naik? Ni apa? Ini. Oh, yang punya sedekat lah. Serang kah? Aduh. Tolong jom. Satu lagi. Oh, manjat kan bang? Anu apa? Dia tercabut tadi. Melekat. Let's go. Dah. Ya. Kata lah. Ambil kata je. Bangga je. Yang besarnya. Ambil yang besarnya kata. Let's go. Bang boleh akses je bang? Guna kad. Boleh lah, saya bantu saya. Okay, terima kasih bang. Betul saya Ebo. Fazli. Alright. Dia ada maklum kan? Oh, kebetulan lah ni. 6 60. Tak. Dia dah berat turun. Tal. Dah ni. Oh, jangan. Kau jangan wahal. Sekarang kejap lagi boleh. Jangan wahal. Sumbat. Yang call tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Ya. Jauh. Kata ketuk dia. Tentu Tak lah. Mana ada teknikal gitu? Dia kembali lagi. Wadi kembali lagi. Abang ke? Oh, abang ke? Abang punya ke macam? Oh, dah kan? Mana kunci tak ada bang? Ada kunci biasa saya letak kat sini. Lepas tu? Tumpang lalu. Ya. Macam ori tu. Mantap bang. Saya lihat dengan kepik lihat. Boleh? 1, 2. Okey, boleh minta IC tak? Ambil buat laporan ni. Ya. Allah tumpang lalu nak ambil IC. Boleh. Jom masuk Ijah. Jom masuk Ijah. Sini, mana tu? Jom. Sini. Barang putih. Ni dia nak rasa flavor daripada Wadi. Dia tak tahu bau telur. Guys. Alhamdulillah selesai. Pintu rumah terkunci. Masa duduk dekat pambagar tadi, dia kata dia dengan kawan dia terkunci lah dekat dalam rumah tu. So dia nak keluar tak boleh. Tak apa, kami dah bantu buka tadi. So semua selamat. Yang penting ada mangsa lah. Kalau tak ada mangsa memang kita tak attend kes macam ni. So jam pukul 7.40 malam. Kejap lagi pukul 8 kita nak balik. Tapi kita terima panggilan kecemasan Mahas. Pintu rumah terkunci. Dapat maklumat mengatakan ada mangsa dekat dalam rumah. So kami semua sedang bersedia untuk ke lokasi kejadian. So apa masa, jom kita ke lokasi pintu rumah terkunci. Let's go. Lost time.
Jalan. Jalan di. Jogging. Gali dia nanti. Dia jogging terus. Let's go. Siapa dia? Host coach? Dulu tu. Kau. Dah. Para tag Okey. Ada? Di ujung sana dia. Lalu let's go guys. Tingkat berapa ni? Cerita seram ni. No. Keliok. Lubang bahaya. Ih, cantiknya. Gimana bah? Bawa balik sini ke tengah-tengah? Belah ujung Dia kata tengah ni. Salah bah? Ni midline ni. Jaga-jaga Cik Salma. Licin. Ni A16. Ha? Tarik kucing tu kena tengok. Assalamualaikum. Dek, ada buat panggilan Ya. Apa yang terkunci? Ni terkunci. Oh. Halus Terpecah ya. Try dulu. Try dulu. Tutup tak ni? Oh, hancur betul. Oh. Oh. Tak boleh buat pun dah. Tak ni nak angkat. Boleh masuk Masuk. Boleh. Okey, satu. Atas seorang lagi. Atas. Okey, satu. Aku stand dia. Sorry tadi. Kena tak ni? Kerah. Golok dia. Kerah siap. Dia kena dah. Oh, kena dah. Cuma ambil ujung sikit. Boleh? Okey. Oh. Oh. Wow. Nice. Raham. Sama IC lah. IC. Untuk saya nak buat laporan. Yang report tadi Anak buat kenangan. Buat kenangan. Jom, let's go. So guys, jambul lagi. Alhamdulillah selesai mahas pintu rumah terkunci. No. Clear Mi? Mi clear? Clear. Hari ni 2 kes tu. Apa? Pintu rumah terkunci kan? No. Makan asam tak ajo. Habis ah? Habis. Elek clear elek Clear. Adik memang clear. Adik sudah clear. Dakuan ni kat bawah tu. Dia ada adik-adik tu lambat ya sikit. Clear guys. So clear. Alhamdulillah berjaya menyelamatkan satu family tadi tak boleh nak keluar rumah, terkunci di rumah. So dia dah cuba tadi guna kunci kan. Dah tak boleh juga, dah ketuk pun tak boleh juga, terpaksa panggil bomba. Tapi memang mangga dia tadi tu kuat sikit. Jenis apa saya tahu, memang keras sikit. So alhamdulillah dapat kami buka dan kami dapat keluarkan masa dengan selamat lah. So sampai sini lah video untuk kali ni. Macam biasa teruskan like, share, komen. Ajak kawan-kawan tengok Ijat Celoreng. Clear Ali? Clear. No clear. Itu trema Pak Non tu. Pak Non tak ada ni, tapi kita guna trema dia. Clear. Jumpa lagi, bye. Assalamualaikum.